Assalamualaikum. Hari ni kita buat menu turut komen hak demo komen ni dah. Aje goreng sok 3 rasa. Lepas tu cara ke mana kita mai tengok sekali. Mula-mula itu berari masuk dulu sikit dah. Lepas tu tepung jagung sikit masuk. Tepung jagung ni agak ada sudur dah. Tengok tahaya pula dah. Lepas tu kita ramah biar gelomok kali dulu dah. Ni taruh ni boleh dah dah. Lepas tu kita goreng dia pula. Mula-mula itu berminyak masuk dulu dah. Minyak ni moleknya buh lebih sikit dah. Lepas tu kita tunggu minyak panas dulu belum kita nak buh ye. Agak tu minyak itu panas molek dah ke kita ambil aje kita gelomok tepung jagung sat ni buh masuk. Air ni kita nak nambi goreng yo wi garing dah. Kalau tak garing pi kita buat tak sedap pula makan dah. Agak tu air tergaring kadang ni boleh dah ni. Lepas tu kita kek yo sejak minyak yo dulu. Belum kita nak buat kuah yo dah. Lepas tu mai tengok barang yo gapo tak kita bakar dah. Barang yo bawang putih, bawang merah. Lepas tu cili padi dah. Lepas tu terus masak sikit masuk. Lepas tu masak walana. Walana ni agak mik dah. Lepas tu dah tumat dah pak cir dah. Lepas tu kita brand wi laik dah. Dom dah bukan wi laik sangat biar gotu molek dah, biar hancur sikit dah. Ni. Laik kadang ni boleh dah ni. Lepas tu kita mai tumis dia pula dah. Mula-mula kita tumis tu buh minyak masuk dulu. Lepas tu kita ambil kakak kita brand sat ni buh masuk. Lepas kita buh masuk kita tumis wi kakak kita brand tu wi pecah minyak dulu dah belum kita nak buh sakar becing gapo dah. Pian nampak klip ni jangan lupa tekan like, tekan share ataupun tekan hitam, tekan follow dah. Ni kadang ni pecah minyak dah ni. Lepas pecah minyak dah kita buh sok mai pandang dah. Mudah-mudah sok air dah. Sok tai tu dah. Lepas tu kita busak terus masak. Masuk ala 2 sudu dah ataupun sudu setengah apa dah. Lepas tu sok cili. Sok cili ni agak ambil dah kita bakal ala 3 sudu, 4 sudu, 5 sudu kat tu dah. Buh lebih sikit tak apa dah. Tapi jangan lebih banyak dah mau tak sedap pula makan dah. Lepas tu sakai tu buh ala 2 sudu. Baking sikit. Agak baking dah. Lepas tu ajicak ni tu buh ala 3 sudu setengah dah. Lepas bu kakak kau siap dah. Kita tumis wi kakak tu masak molek dulu dah. Ni masak kadang ni boleh dah ni. Lepas tu kita buh A5 masuk dah. A5 ni jangan buh banyak dah. Kau buh dah. Ni kita bakal lesu dulu dah. Lepas tu gomok goreng biar rata molek dah. Lepas tu kita buh air kita goreng sat ni dah buh masuk. Lepas buh air buh dah tumak masuk sikit lagi dah. Goreng dia sikit dah. Lepas tu kita buh lada merah masuk dah. Jadi nampak jangok sikit dah. Lepas tu goreng biar rata molek dulu dah. Ni rata kadang ni boleh dah ni. Lepas tu boleh kek buh pinggir dah. Ni. Air goreng sok 3 rasa. Cara turut komen dah meminta dah. Tak payah cara yo. Biar nak terawak boleh dah. Biar tak payah gapo boleh lah. Komen tanya bawah tu dah.